Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Di sana kami nangkabau, salam dari Sabianan TV. Cerita kami, cerita bagurau, indah adonan apakah dalam hati. Di situ jua kami membuat dalam nan soju acara toganca. Untuk pailang badan nan kone, tentang lawak tapi pasti tak golak. Indah mencecek-cecek, indah indi menyindir, apalagi tak ingke-ingke. Indah cari porno, indah kata mangasa, dan kami hanya hiko menghibur. Dan kami hanya hiko menghibur. Lah mulai tau habis padi. Dulu sebulan lain ke lah. Satunya habis ni. Ku banyak pipi mesej kau dari orang tu sudah kau ke. Iyalah. Kalau lebih cantik dia kau tahu awak mana padi ni padi dia mana lah topik tahu ah. Cuba diisi lah tetek asal lu tak toki ah. Apa lah misi. Nampak lu orang galir balai tadi. Ala nang kaisi ko ya. Kantor berita kita. Nang katue AJR. Ada wah. Anjola. Segera itu lu. Anjola ya. Kan ada juga ada konten kok salah. Tapi dia kan sui Anjola. Anjola. Tiga turun. Komisi Pemilihan Umum. Kapan ke ya? 3 huruf ya? Ada salah orang 3 huruf ya. Apa buat kau? Kah? Ayo beda. Nah lu. Ibu kota Peru. Dan ada sini sampai ya. IMA. Pangkainya tak do. Ada ibu kota Peru. Peru negara di mana? Tima, Rima, Sima, Pima. Nama orang sudah nak baca dana. Tak mungkin itu ibu kotanya. Ku dah ngasuh dekat Tokyo semarang-semarangan. Jo. Ponyang lu kan komisi ya. Ketela rambut. Aduh tuh. Enggak deh. Kau nak do, usah salah orang mesti membuat ya. Itu nopik deh. Panggilan kakek. Lo kakek lagi nyo tu panggil dia leh. Dia nak datuk aja nak isi. Assalamualaikum. Ada mak. Kuah. Ni sisi toka-toki. Lepas tu isi dah mak. Isi juga enak. Ada ke tidak lah. Ikut lo kerja dia sejak dulu. Cibo lah mak baca kat cik ke. Dia angkul lah ke tante tu. Sang dedenya payah lepik ya. Yo, cibo lah mak baca tuan nang kosong dah. Kayak jo. Ibu kota Peru. 5. Ada sebanyak deh. Yo, ibu kota Peru 5. Cibo lah mak colek tong mek lalu. 5 bau. Yo nama ibu kota ada 5. Yo pas keren. L ya? Iya ya. Cibo baca je lagi ke? Komisi Pemilihan Umum 3 huruf. Deh. Ikut sangat murah tu. Muka apa? KPU. Iya. Alah, paham mak. Teleponnya nak mikir nanti. Alah komisi pemilihan 3 huruf je ku ayo sakitnya dia. Ya KPU ya. Itulah.
Baje mak, nemu gajet itu tak dapik. Ya saya nak ada soal-soal cikgu tu. Ini apa itu soalnya. Lama. Hayo mak. Besok kan pemilu. Lai ka milih mak ke? Bila bang pemilu? Bulan Desember. Ada nak sotur. Nak ada nonton tu dan cik je. Kan lah banyak foto calon terpampang dah mak. Tinggal mak baca je visi je misi dah. Visi je misi wah. Visi je misi dia lah sama rencana pak tu memimpin suak. Entu le ada nama protein orang-orang ajak awak orang keren. Kalau pemalih ajak amak oh tak dur. Pemalih je dan tu. Dan petani-petani ajak awak le ada di protein ni ke wah. Lah mak. Tiap-tiap calon dia ada program yang sulang. Makanya mak baca lebih bisanya perhatian amak. Dan mana yang keren? Baca lah dah mak surang mak. Dia orang keren siapa dia? Itu rahsia awak deh mak. Pokoknya lah ada di dalam hati wak. Iya le keberogo suara dan seorang ke wah. Ndak ada yang sisio suara mak. Kecuali kalau amak cucu itu saudara. Ya itu yang itu mak. Tu le kedai dia nak baju-baju kampanye saudara. Dia nak baju dia perlu dah tonton ke konsi lah. Tonang saya lah mak. Tapi kalau ada yang pakai piti, tu ndak iyo deh mak. Mangko mak jangan salah pilih. Itulah yang menentukan nasib negara awak 5 tahun kamu ko. Indak lah. Kalau lah piti-piti dia sama je membeli suara awak ya nak. Tu iyo mak. Ya dia nak piti-piti je tu dia ndak juga dia biasa tu. Itulah mak. Jangan sampai salah pilih. Tontuan pilihan mak dia dengan hati nurani. Jadi so dia baca so dia nak terpampang dia lain nampak dia ada foto-foto orang di sepanjang jalan tu yang ke dipilih deh. Ya dicolik so. Tapi ikut calik mangkeran lihat ada piti yang kersalang tu nak. Piti mamak tadi 5,000 yang letak balik kan tak mau ikut Nak ada apa piti le. Tapak leman. Tiga. Mana tidak lah. Ikulah kerojo dana sejak dulu. Cipu lah baca kat cik. Tangku dah ketantu. Bagai muka-mukanya tu nak dapet. Yo tetes zaman sehari nak ada soal-soal itu je. Iya mak. Bapak pemilihan besar. Dah ke soto mak. Kopi itu ya. Tak banyak calon. Pampang dah. Asal pulang lagi. Tu le ada dan memprotein orang-orang ajak awak makan. Jangan ada. Mak, gue jangan salah pilih ya. Itulah soal mak. Sat. Mak gue lah mak. Makanya salah pilih. Mak gue mak jangan salah memilih ya. Mak gue mak jangan salah memilih ya. Mak gue mak jangan salah memilih ya. Ada mak. Kopi kuat. Sisi tempat kopi. Oh, tu sih mak. Tidaklah. Mak gue mak jangan salah pilih ya. Siapa yang menang itulah yang menonton 5 tahun. Tentulah. Itulah. Jangan sampai salah pilih. Tontuan pilihan mak dia dengan hati nurani.